Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyatul Raja binti Syafiq Isam dari Option Bahasa Melayu 1. Baiklah, hari ini saya akan terangkan tentang ciri-ciri pengucapan awam yang berkesan sebagai seorang guru. Kita mulakan dengan definisi pengucapan awam terlebih dahulu. Pengucapan awam ialah proses menyampaikan maklumat, idea, pendapat atau mesej secara lisan ataupun bukan lisan kepada sekumpulan khalayak dalam sesuatu situasi tertentu dengan tujuan untuk memberi maklumat, mempengaruhi, mendidik atau menghiburkan pendengar. Okey, baiklah, secara ringkasnya pengucapan awam ni ialah kemahiran untuk kita berucap di khalayak tertentu yang pastinya ramailah. Okey, dengan dia bukan sahaja apa mesej yang kita nak sampaikan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan mesej. Jadi sebagai seorang guru, kemahiran ini sangatlah penting kerana kita semestinya perlu berucap untuk memastikan proses pengajaran atau pembelajaran itu berjalan dengan lebih lancar. Ialah antara kepentingan pengucapan awam ialah menyampaikan maklumat dan ilmu secara berkesan, mempengaruhi dan membentuk sikap khalayak. Kenapa? Sebab dalam kita berucap, mestilah kita menyelipkan isu-isu, disiplin ataupun kita nak memberi motivasi untuk mendidik. Jadi secara tak langsung, jika cara penyampaian kita tu mudah difahami, berkesan dan mudah diterima, pastinya seseorang tu boleh mengubah sikap mereka. Sekali membina hubungan dan interaksi positif dengan murid. Jadi apabila mesej yang kita nak sampai itu berkesan, jadi murid pun akan menunjukkan mereka mendengar apa yang kita cakap. Okay, baiklah, sekarang kita akan pergi dengan lebih dalam tentang ciri-ciri pengucapan awam. Ada 5 ciri-ciri yang saya sertakan. Yang pertama, penguasaan isi kandungan dan kredibilitas guru. Iaitu, guru perlu menguasai isi kandungan yang ingin disampaikan secara mendalam dan menyeluruh. Maksudnya, kita sebagai guru, kita perlu mahir dulu dalam sesuatu topik ataupun kita nak berucap di depan pentas kan. Jadi kita mesti ingat dulu apa poin-poin isi-isi yang kita nak cakapkan supaya tidaklah tak teratur. Jadi kita boleh membuat persediaan awal. Iaitu guru perlu membuat persediaan awal melalui perancangan, penyelidikan dan latihan sebelum menyampaikan sesuatu pengucapan. Seperti yang saya kata, persediaan awal iaitu perancangan. Maksud kita kena mulakan dengan pendahuluan, kata-kata awal kita, isi dan akhir sekali penutup. Ini supaya kita dapat rangka apa yang kita nak cakap supaya lebih teratur dan jelas dan mengikut logik. Kemudian penyelidikan. Saya sendiri sebagai audiens pun kita lebih nak mudah terima dan percayai apa mesej yang nak disampaikan dengan adanya sokongan hujah ataupun fakta-fakta. Jadi kita boleh gunakan tu dalam pengucapan awam. Sekali latihan sebelum menyampaikan sesuatu pengucapan. Maksudnya kita berlatih, kita berucap sehingga kita terbiasa. Jadi boleh memberi impak lah kepada diri kita sendiri ataupun audiens. Sekali guru mampu menghuraikan konsep serta menjawab persoalan murid dengan yakin. Jadi apabila pengucapan awam bukan sahaja berlaku secara komunikasi sehali. Apabila berlaku dua komunikasi secara dua hala, jadi bila murid memberikan respon dengan menyoal kita balik, kita sebagai guru boleh menjawab dengan yakin. Sebab apa? Sebab kita dah menguasai isi kandungan yang kita nak sampaikan. Jadi isi yang kita nak sampaikan tu boleh berkesan dan memberi impak lah kepada murid-murid. Baiklah, yang kedua, keupayaan memahami dan menyesuaikan diri dengan audiens. Jadi perkara ini boleh dikatakan sebagai asas juga. Contohnya, guru perlu memahami latar belakang, tahap perkembangan dan keperluan murid sebagai audiens. Kenapa kita perlu memahami latar belakang dan tahap keperluan murid? Okey, kerana kalau kita memberikan mesej ataupun taklimat apa-apa kita berucap tapi tak selaras dengan tahap pemikiran mereka, jadi mesej tu sebenarnya tak sampai pun. Jadi sebenarnya sangat penting untuk kita tahu
Contohnya kita nak beri taklimat, kita nak berucap di depan, nak beri pesanan kepada tahap pertama dengan tahap kedua. Kita kenalah selaraskan laras bahasa kita, penggunaan perkataan kita, istilah-istilah yang kita nak gunakan. Kalau untuk tahap 1 mungkin kita perlu gunakan perkara yang lebih dekat dengan mereka, yang lebih dekat supaya mereka senang nak faham dan ingat. Yang kedua, guru perlu mengambil kira minat dan pengalaman murid bagi memastikan pengajaran lebih bermakna. Contohnya seperti kita nak terapkan nilai mono bekerjasama. Jadi kita boleh mengambil pengalaman yang sedia ada dengan murid. Contohnya mereka dalam aktiviti bola sepak ataupun menyiapkan kerja tugasan berkumpulan kan. Jadi contoh tu sudah pun dekat dengan kerjasama tu, nilai mono dengan mereka. Jadi lebih mudah untuk mereka memahami konsep itu. Yang ketiga, kejelasan dan ketepatan mesej. Itu mesej yang disampaikan perlu jelas, tersusun dan mudah dipahami oleh murid. Sebab itulah pentingnya kita tahu latar belakang dan tahap perkembangan mereka. Mesej yang perlu jelas dan tersusun. Kan kita dah rangka, kita dah pilih arah yang sesuai. Itu yang menyebabkan mesej itu diterima baik. Yang kedua, penggunaan bahasa hendaklah sesuai dengan tahap pemahaman audiens. Yang ketiga, mesej yang disampaikan relevan dengan keperluan serta situasi pembelajaran murid. Kerana apa? Kerana mesej yang relevan ni lebih menarik minat murid. Contohnya mereka sedang menghadapi satu situasi. Jadi kita berikan ucapan yang daripada pengalaman, cabaran ataupun keperluan mereka. Jadi dalam pengucapan, relevannya ucapan kita itu mampu menarik minat audiens untuk mendengar apa yang kita cakapkan daripada awal sampai akhir, dan membantu penyampaian kita tu menjadi lebih bermakna lah. Baiklah, yang keempat, penggunaan medium penyampaian yang sesuai. Guru perlulah menggunakan bahan bantu mengajar ataupun kita lebih senang sebut BBM yang bersesuaian dengan isi pelajaran. Teknologi dan media digital juga boleh digunakan untuk menyokong proses penyampaian. Kerana apa? Kerana kita sedia tahu murid sekarang perlukan visual untuk lebih mengingatkan. Jadi mungkin kalau kita cakap secara lisan tak berkesan, mungkin kita boleh sokong dengan teknologi seperti video, video pendek, animasi ataupun slide. Ini boleh mengurangkan kita panggil mengurangkan rasa bosan. Daripada kita bercakap, kita sediakan dengan sokongan kan. Jadi murid tak dah bosan dengar apa yang kita cakap. Murid boleh lebih faham dengan jelas, belajar dengan lebih efektif. Kita kena ingatlah yang teknologi ni bukan pengganti penyampai. Maksudnya memang kita gunakan teknologi sebagai alat sokongan kita. Kita lah yang perlu menambah baik cara kita menyampaikan sesuatu. Sekali penggunaan media membantu menjadikan penyampaian lebih menarik, interaktif dan bermakna. Jadi daripada teknologi alat sokongan yang kita gunakan, itulah menjadikan penyampaian kita tu lebih menarik, lebih interaktif dan bermakna. Murid pun seronok untuk mendengar. Akhir sekali, keupayaan mendapatkan dan menguruskan maklum balas. Jadi apabila semua dah siap, kita dah siap berucap semua, perlulah ada maklum balas. Guru peka terhadap maklum balas lisan dan bukan lisan yang diberikan oleh murid. Apa yang kita kata oleh lisan dan bukan lisan, contohnya kita dapat lihat daripada mimik muka mereka, cara mereka, mungkin mereka berbual ataupun lisan mereka menanyakan soalan, bertanyakan sesuatu. Itu kita boleh lihat daripada segi yang baik dan positif dan tak positif dan negatif. Kalau kita menyampaikan dengan baik, adanya maklum balas, adanya soalan, guru menggalakkan murid bertanya soalan dan menyuarakan pandangan secara terbuka. Dari situ wujudnya komunikasi dua hala lah. Kita menyampaikan, murid memberi maklum balas. Dari situ kita boleh nampak yang memberikan fokus, memberikan maklum balas, dan kita pula sebagai guru yang dah menguasai apa yang kita nak ucapkan, menjawab soalan dengan yakin. Itu menunjukkan
penyampaian kita tu bermakna. Sekali, guru menyesuaikan strategi penyampaian berdasarkan respon yang terima daripada murid. Contohnya daripada respon tadi kan, macam saya cakap, kalau murid yang bertanya soalan itu, kita jawab dengan yakin. Tapi mungkin murid yang keliru ataupun dah membuat mimik muka bosan, hilang minat kan. Dari situ kita ubah strategi penyampaian kita. Mungkin kita boleh bertanyakan mereka soalan pula, kita ubah cara kan. Macam tadi, boleh selitkan teknologi. Itulah yang membuatkan murid tak hilang minat. Jadi flexibility tu penting dalam kita menyampaikan sesuatu ucapan untuk berkesan lah. Sebab penyampaian baik ni dia mampu untuk ubah cara pendekatan mereka, cara penyampaian mereka, isi mereka ataupun tahap penerangan mereka mengikut keperluan dan kesesuaian pada situasi. Hal ini perlu untuk memastikan komunikasi kita terus relevan dan berkesan sepanjang sesi kita tu berlangsung. Kesimpulannya, untuk menjadi penyampai dalam pengucapan awam yang baik, kita mestilah menguasai ciri-ciri ini supaya kita dapat menyampaikan, mendekatkan diri melalui mesej yang kita nak sampaikan supaya bermakna dan boleh digunakan oleh audiens. Sekian, terima kasih.